Tengah mencari game untuk dimainkan di Roblox. Scroll, terlampau banyak game dalam Roblox ini. Akan tetapi, ada satu game yang saya tertarik untuk ingin tahu. Still a Brain Rot. Apakah game ini? Tengok. Dari sini kita tahu ada ramai player yang tengah main game ini. Dan tengok berapa yang sudah memainkan game ini. 32 billion. Billion ya, bukan million. B, huruf B. Ramai tu. Gila, game apa lah macam ni. Game apa ni sampai begini ramai player main. Okey, kita terus masuk game ini. Tengok game apa ni. Adakah macam ML, COD atau game tembak-menembak yang lain? Sampai ramai billion. Okey, kita telah masuk game ini. Cantik betul macam di Jepun. Kenapa gelap ni? Pemandangan dia cantik. Okey, depan ni. Inikah yang mereka panggil Brain Rot? Inikah Brain Rot tu? Jadi kita boleh lihat setiap Brain Rot berbeza-beza jenis. Ada common, ada epic dan harganya pun berbeza lah. Ini duit yang berjaya saya kumpul. Saya kena kumpul duit sebanyak mungkin sebelum video ini habis. Di sini kita cuba masuk base orang tapi tidak boleh kerana tengok tu dia pagar guna yang merah-merah tu. Okey, kita pun kena lock base kita supaya tidak orang curi Brain Rot kita. Sudah kita susah kumpul, dicuri. Wah, hari bertukar siang. Hujan pula. Tadi siang, sekarang hujan. Bagus juga game ni. Okey guys, tengok koleksi Brain Rot yang saya telah beli. Cantik kan? Kamu adakah? Tiada kan? Tengok. Common semua. Masih noob. Kita kan kena kumpul banyak duit. Jadi kita kena curi orang lain punya supaya cepat kaya. Cepat kita dapat ni. Saya rasa yang paling kaya ni. Tadi saya nampak secret. Mari kita tengok berapa. Lihat berapa dia akan bagi kita. 500k. Kita akan kaya cepat ni. Brain Rot ni. Sekejap je bagi kita duit juta-juta. Kalau gini sekejap saja kita dapat juta ni. Okey. Lock base. Nasib baik kalau kita tidak lock base. Kena curi sudah kita punya tu. Secret tu. Okey, kita teruskan mencari. Okey, lock lagi base supaya tidak dicuri. Okey, lock. Kita jumpa legendary seekor. Okey, nampaknya koleksi kita semakin bertambah. Apa ni? Mythic Gavolano Virtuoso. Okey, sekarang kita hanya perlu collect duit 90 million sudah. Ada orang pukul. Kurang ajar punya orang tu. Tengok duit saya 2 juta sudah. Baru main ni 100 juta sudah. Baru beberapa minit main 100 juta. Kamu ada tak? Tiada kan? Tengok. Ada pencuri, kejar dia, pukul. Kau ingat kau boleh curi? Dia pukul saya balik. Baru saya mau curi dia punya ni, kuda. Okey, tidak apa, kita mesti. Ada orang curi kita punya zombie tralala. Kejar dia, kejar. Okey, masih boleh selamatkan. Kita ambil dulu ni, kita ambil. Alamak, dia tutup dia punya ni. Best, kita pukul dia dulu. Kita pukul dia. Mari kita cuba pukul dia. Okey, dia pukul kita pula. Kita pukul dia. Come on. Hilang mana dia? Jadi zombie tralala tu yang secret hilanglah tu. Aduh, baru dapat tadi terus hilang sudah. Boleh kena curi. Lepas tu dia lock out. Dasar pengecut. Okey, kita cuba ni lah. Kita cuba ambil orang lain punya. Okey, kita lompat-lompat supaya dia susah mau kejar kita. Kita lompat-lompat. Nah tu susah dia mau pukul kita. Easy. Okey, kita tunggu sampai dia punya base terbuka. Kita tunggu. Dia masih tidak boleh memukul kita. Sini kau. Mesti dia kesusahan tu untuk memukul kita. Sebab kita lompat-lompat. Okey. Alamak. Dia pukul pula kita. Tidak apa, kita boleh ambil lagi. Kita ambil lagi satu.
kita cuba lagi sampai dapat. Oi, kita punya kena curi brand kita. Oi, cepat. Ayah, sudahlah kita terstuck di sini. Cepat. Buka. Okey, terbuka sudah. Ayah, lupa pula mau tutup kita punya base ni. Kena curi sudah 2 brand road kita. Sudahlah, tadi kita punya yang paling mahal tu kena curi. Tidak apalah. Tengok, kita telah mengumpul 100 juta. Lebih sudah tu. Kaya sudah kita. Kita boleh sudah beli yang lagi mahal. Kira okey lah juga game ni. Sebab ada kompetitif, kita bersaing untuk mendapatkan duit yang banyak. Lagi satu, ada adrenalin. Orang excited, orang rasa teruja untuk dapat curi sesuatu, kemudian simpan di base. Lagi-lagi yang mahal lah dia berjaya curi. Lagi satu, ada emosi, gembira, sedih kalau kena curi barang. Itulah gabungan 3 elemen tu. Itulah kali orang lain suka main game ini. Okey, itu saja dari ini. Subscribe.